lah awak panggil dia B? B tu brother lah. Terkorak awak. B brother pun benda mengarut. Dah lah. Kita putus je. Tera, dah berapa kali ni asyik putus je ni? Tak lah mak. Tiara dah malas dah bercinta lepas ni. Dah, tak ada. Aku nak kau kahwin juga. Kau pergi jumpa dengan lelaki yang aku dah tentukan. Mak, Tiara tak nak. Tiara nak fokus belajar dulu. Kau nak fokus belajar apa lagi? Kau tu dah lah bengap. SPM kau 7E je. Mak tak kisah. Mak tak ada heran. Mak nak kau kahwin juga. Mak nak let go kau murmur je. Mak, Mak ingat Tiara ni mainan ke apa? Tiara tak nak lah. Lagipun Tiara tak ready lagi nak pegang tanggungjawab. Apa tak lagi jadi isteri? Itu semua alasan lah Tera. Tapi Mak... Tak ada tapi. Putusan Mak mutaman. Kalau kau tak nak dengar cakap Mak, kau anak derhaka. Tak nak. Hei, kau kenapa? Fasha, aku tak sukalah. Mak aku tu pas-pas aku suka kahwin lah, jodoh apalah. Ada betul juga apa yang mak kau cakap. Daripada kau habiskan duit kat study, lebih baik kau kahwin. Semua lelaki kau tanggung. Aku tak nak. Aku ni tak ready lagi tau nak jadi isteri orang. Masak pun aku tak pandai. Apa tak lagi nak jaga suami dengan anak. Alah, semua orang cakap tak ready. Nanti dah kahwin okey je tu. Masalahnya, aku dah pergi date dapur dengan lelaki cadangan mak aku tu. Ha? Bila? Kau relax je boleh tak? Tadi. Serius ah? Atas sana okey tak? Nama apa? Hai Kat. Hai Kan. Kerja ke study? Kerja ke study? Kerja. Gelak. Mana ada gelak? Tak gelak. Calon dia ni siapa? Aku cari ni tak sepi-sepi ni juga ni. Tak apalah, saya nak pergi tandas jap. Tandas. Tiara. Habis tu? Tak jadi ya? Memang tak lah, gagap. Lepas tu, siapa lagi calonnya? Tak sukalah mak yang tu. Kau tak suka kan? Tak apa. Mak ada lagi seorang. Dia ni baik orangnya. Budi pekerti. Lepas tu, cakap dia pun lemah lembut je. Yang sesuka, yang suka ni. Nama apa? Faris. Oh. Ni. Ambil ni. Air kopi peng. Haus air ni. Woi, motor ni bising lah. Awak lah ni. Pilih tempat pun open macam ni. Bising tu tak? Macam mana nak borak? Sorry. Awak ni dah lama single? Tak lah. Baru je break sebab dia curang. Curang. Faham? Habis tu, ni awak. Woi! Time ni lah, telefon tak silent. Pantang betul lah aku. Kalau nak jumpa, silent phone. Susah nak borak. Nangis. Siapa tu, Jack? Kau apa? Kawan saya. Kawan chat. Silent handphone. Susah nak borak nanti. Pantang betul lah aku. Dah, jangan nangis. Minum air tu. Minum ni. Woi! Pantang betul lah aku perempuan macam ni. Engkau nasib baik tak kena aku tau. Engkau ni daripada awal aku jumpa kau buat masalah tau. Dah lah pilih tempat yang bising macam ni. Lepas tu phone kau tak silent. Pantang betul lah aku, nasib baik lah aku ni. Lelaki yang handsome tau. Kau menangis.
Aku tengah baran kau nak menangis kat sini. Kau panggil lah mak kau. Mana mak kau? Serius lah nak. Mak aku ni pelik-pelik lah. Mana soft-spokennya? Barannya dia lah. Aku tak nak kahwin lah weh. Ini boleh apa-apa lagi, mana mampus aku kena pukul tau tak? Tak nak aku. Lah pula. Boleh pelik lah mak kau ni. Ni belum habis lagi tau. Ada lagi seorang mamat ni. Ada lagi? Ya. Tak okey juga. Janji, yang ni last. Anak pakcik selamat ujung sempang tu. Anak pakcik selamat je simpang. Yang rumah bersih tu. Yang anak dia pun bersih. Okay, boleh. Aduh, rosaklah pula. Siapa pula nak tolong ni? Haish. Kak, dia rosak je. Rosak. Jap. Saya pula dia panas-panas. Air lagi. Cantik juga. Ni kalau bagi haus, confirm terpikat. Sian kak. Mana panas macam ni, kereta pula rosak. Itulah tu. Kalau macam tu. Akak minum lah dulu. Habis tu, kereta ni nak repair macam mana? Entah, saya pun tak tahu. Saya nak dengan akak je. Tak apalah. Adik saya ni dah repair dengan ayah saya. Awak. Silakan awak. Ya, saya. Slipper. Kotor. Saya tak suka kotor ni. Terima kasih. Okey. Sorry lah awak, kereta lama je. Tak apa. Bersih juga awak. Kotor awak. Kereta saya. Sabarlah Nok Jom teman aku pergi healing. Aku stres lah. Jom. Tapi aku kena singgah jumpa bapak aku dulu. Lepas tu baru kita pergi healing Okay, jom. Daddy. Fasha, nak ready. Daddy, Fasha nak pergi healing. Lepas tu Fasha nak pergi shopping sikit. Ni kalau jumpa Daddy tak ada lain dah ni. Nak duit dah ni, kan? Nah. Uish, orang kaya. Ni kalau aku try ni, mesti dah aku senang. Okay. Saya kawan Fasha. Okey. Saya sebenarnya Dah sampai? Cepat sampai? Mak!